Ogos 2008 Kabinet telah memutuskan pengurusan halal diserah kepada HDC. Halal Development Corporation. Tetapi setahun selepas itu pensijilan halal diserah kembali pada JAKIM. Pada Ogos 2009. Dan pada Disember 2018 satu perubahan yang agak besar dalam pengurusan pensijilan halal di JAKIM khususnya, yang mana bahagian halal ni daripada bahagian hak halal ditukar sekali lagi nama yang jadi nama sekarang bahagian pengurusan halal. Tetapi bahagian pengurusan halal ni khusus untuk operasi sahaja.